Is it hard to get halal certification from Jakim untuk makanan Jepun? Tak mudah, tapi it's not impossible. Memang tak senang. The first thing first, untuk halal Jakim, it's not about ingredients sahaja. Yang paling susah is the traceability. So Jakim nak tahu daripada ikan ni, dari mana-mana you dapat. Kenapa ada banyak restoran Melayu Islam choose untuk tidak dapat certification Jakim ataupun halal? It's not about you apply halal saja. Applying halal to Jakim, maybe about 20% of their workload. Yang 80% tu about the documentation, updating, audit dekat kedai. So banyak kerja lagi. At what point seorang entrepreneur tu kena realise that hey, we have to make a change? Setahun setengah, it's not making money, tutup. So even though rasa berat hati sangat nak tutup kan, so you have the sentimental value, sayang yang dah datang. So far I have closed like more than 20 branches sebenarnya. Why do you choose the more difficult path? What is the advantage in that difficult path over getting rich quickly dengan licensing saja? Getting rich is never my priority lah. So I come from marketing background. I want to build the brand equity. I want to build the brand. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pendengar setia Financial Faiz. Ramai orang nampak bisnes F&B ni nampak menarik. Makanan sedap, kadang-kadang kita masak dan makan sendiri. Boleh ke Puan Nur Aini kita masak, kita makan sendiri? Ada, itu antara saya ada 3 brand. Salah satunya boleh masak, makan sendiri. Makan sendiri. And then restoran pun cantik, pelanggan pun sentiasa ramai. Tapi hakikatnya industri ni antara industri yang paling mencabar untuk kekal konsisten dan yang paling penting bertahan lama. Sebab kadang-kadang kita nampak ada restoran dah buka, lepas tu tutup lepas beberapa tahun. Betul. Tak kisahlah sama ada branches ataupun memang dia punya main restoran. Maknanya brand dia tu pun terus pergi selepas beberapa tahun. Dan hari ni kita bersama seorang figura yang bukan sahaja berjaya bina satu jenama, tetapi berjaya juga untuk ubah persepsi masyarakat tentang makanan Jepun, khususnya sushi halal di Malaysia. So, daripada satu idea ni kita berkembang menjadi rangkaian restoran yang dikenali ramai. Jadi bersama saya hari ini adalah Puan Siti Nur Aini, founder kepada Nippon Sushi. Apa khabar Puan? Khabar baik, Encik Faiz. How was your travel kat sini? Sebab I tahu office kita di Kota Damansara ni, dekat belakang ni ada satu branch Nippon Sushi. Ya, betul. Ini branch I yang I rasa yang ke-13 untuk Nippon Sushi. Ke-13? Ya. Tapi dah ada berapa sekarang? Sekarang untuk Nippon Sushi kita ada 21 branches. 21 branches. And then I ada 2 brand lagi yang lain. Shabuyaki by Nippon Sushi. Shabuyaki yang masak-masak sendiri? Yang masak sendiri lah tadi. Yang masak sendiri tadi. Itu 13 branches. 13 branches. Yes. And lagi satu yang kalau Encik Faiz notice, sebelah Nippon Sushi tu ada My Viet. My Viet, yes. Yes, itu makanan halal Vietnam. Yang tu I ada 13 branches. 13 juga. So total 13 saya pun tak ingat lah. Yeah. My math is not very strong. 27. 47. Sorry, nampak. Okay, bersama dengan kita pada hari ini adalah IP co-host Puan Nurin. Thank you for having me, sir. And actually saya masih nervous tapi excited lah sebab saya suka cakap pasal bisnes. Oh, jangan cakap pasal makan. Tak. Sebab I tak percaya kalau cakap saya suka cakap pasal makan. So I'm very excited untuk ada podcast ni lah bersama Puan Nur Aini. And actually this is the second time we will have Puan Nurin bersama kita Okay. sebagai IP co-host. Yes. InsyaAllah jangan terlalu nervous. Tanya banyak-banyak sebab dengan persoalan itulah membuatkan host tu rasa macam banyak ilmu aku nak share dengan orang lain. Okay, Puan Nur Aini nak tanya lah. Dalam banyak-banyak bisnes makanan, kenapa sushi? What's the story behind sushi ataupun sushi halal ni? Okay. Kita ke belakang sikit lah Pada saya bermula pada 2018 kedai Nippon Sushi ni. And sebelum tu, I bekerja di OCBC Bank. Di OCBC. OCBC Bank. I was a vice president dekat sana. Dan pada tahun 2016 macam tu, I quit lah quit bank. And then biasalah duduk rumah kan. So I want to explore something. So kebanyakan lah orang bila fikir nak buat something, mestilah kedai makan. Nak buka restoran. Because nampak senang. Because orang datang, you ambil the duit, that's your kind of macam dapat cash sales kan. Macam senang. So I thought the same so lah kan. Which is not. Nampak senang lah kedai makan. So anyway, I think a bit further sikit je. Nampak senang tapi tak senang. So what I've done, I ambil franchise dulu untuk belajar cara-cara untuk run a business. Which franchise was that? Boleh tanya? Boleh kalau I mention pun. Okay, nama dia Papa Rich. Papa Rich. Yes, saya ada branch
dekat Ceras. Oh. And then another one was Jamaica Blue di Madawati Mall. There's another franchise. Yes, I handle two brand that Two time. brands, okay. Two branches. Two branches, two brands. Two brands. Yeah. Apa? Jamaica Blue? Jamaica Blue. Jamaica Blue Dia- jual apa ni? Dia Apa kita tahu? dia cafe macam Starbucks, macam Coffee Bean from Ah. Australia. So bila I'm in the industry kan. So and then I nampak the potential in term of halal sushi. So at that time yang ada halal sushi is Sushi King sahaja. Yang lain is pork free ataupun Muslim friendly. Sushi King pada waktu tu dah ada halal Dah ada. certification? Okay. Dah ada. So yes, the only one lah I rasa yang ada halal certified by JAKIM. So yes, I nampak that gap in the market where I want to explore. That's how the Nippon Sushi started lah. I see the demand, the demand from the market. Sebab tak ada. It's all pork free atau So would you consider memang demand tu memang ada, cuma you belum unlock lagi lah, sebab sekarang ni I tengok ramai orang nak makan sushi yang halal. Betul. Demand memang ada because kalau you pergi brand-brand like macam Rakuten, Samai, the big ones yang dekat hotel-hotel semua is the Muslim yang pergi kan. So betul. the market is there. And then even though Sushi King itself at that time is already 300 million punya revenue. At the time At waktu the masuk. time, Bila you yeah. masuk tahun berapa tu? 2018. 2018. Quite young 2018 until 2026, 8 years now. 8 years. So And this dah November is 8 years. Genap 8 tahun. Genap 8 tahun. Celebrate Alhamdulillah. 8 tahun. Mm. Boleh masuk darjah 2. Itulah masih merangkak lagi lah. Cakap pasal this 40, 46 branches, 47 branches ni. Yep. I kena tahu lah. To buka a franchise, Papari satu, Jamaica Blue satu, you need to pay franchise fees, and of course you have to pay for the renovation or not. Yes. Boleh tanya tak, funding datang daripada mana awal-awal tu? Awal-awal tu untuk Paparish because that time dia orang quite stable. So PNS bagi loan from PNS, Pemodalan Nasional. So I took from Pemodalan Nasional lah in term of the funding, sikit from I lah, definitely from the saving, tapi mainly from the PNS. I see. Tapi bila I tutup tu, loan belum habis. So I still have to continue bayar for a few years. Okay, and then kalau dah tutup kena bayar for the few years and there's no income then, tetapi you boleh start dengan at least satu sushi. I mean, Yes, after that you terus buat Nippon Sushi lah. Yes, satu sushi di my first branch in Bandar Baru Bangi. Okay. In Bandar Baru Bangi, first one. And then bila I start in 2018, I tak expect pun. I don't dream big. I tak adalah nak fikir sampai 20, 5 branch. No, my plan is nak buka 5 je. 5. Just nak support I punya center kitchen yang kecil. So I center kitchen yang small, like satu shop lot tu can cater for 5 branches. That's it. I just nak buka 5 je. My plan that time. So yeah, I tak adalah kata nak go global ke apa ke. So yeah, we started. But now ada plan to go global lah. InsyaAllah. InsyaAllah ya, ada plan. Tadi Puan ada cakap Puan berhenti kerja kan? Ada special reason tak kenapa Puan berhenti ke sebab memang nak buat bisnes? Memang nak buat bisnes memang juga. nak buat And then business. also at that time, my kids tengah growing up. Kerja bank is very, very stressful. I pergi pagi, let's say pukul 5:30 ada wake up, hantar kids to my mother-in-law house. Balik rumah, siap-siap, then pergi ke Jalan Perak sana, kat KL. And then I pick up the kids at 10 at night, balik rumah, jam. So I think, I just want to take a break sebenarnya. Take a break, and then I nampak dah potential nak dapat franchise tu from my relative. So From circle. So tak adalah berhenti kosong kan. So yeah, that's When you said you ambil franchise daripada relative, maknanya you bukan ambil, just like I know how to go I about see. it. Yes. Tapi you Ada ambil contact. straight from the distributor, the main The company lah. main, tapi I ambil brownfield. Brownfield means someone dah run, so dia nak let go. You took So over I from took them. over. Yes. So you tak ada murah start from sikit lah. scratch lah. Yes. So I tak payahlah buat renovation. Dia jual whatnot. lah, dia jual dia punya business dia. Yes. I see. At the lower price as compared to you buka the main one. Main one is about 1.4 million. So I bought at lower price lah, half price macam tu. I see. Good. I mean, good for you lah.
But then again, the Nippon Sushi itself was there's no brownfield lah because you started the brand. Yes. When you took the first step, takut tak? Sebab you came from the banking side. That's not exactly business. That's more like bekerja lah. Yeah. Tiba-tiba you boleh masuk business and take the risk because loan ni is a risk. Yes. Untung tak untung, you still have to pay the interest. Betul. As per what you have found out, bila you exit the Paparish and Jamaica Blue, loan tak habis lagi, tetap kena bayar. Betul. Yes. What made you take the next step? Because for me, again, I dah buat research in term of demand for makanan Jepun ni is there. Halal. Is the halal platform tu can go big. That's my conviction lah. I rasa mesti insya-Allah boleh. Sebab my kids pun love makanan-makanan Jepun. Duk pergi tempat ni lah, tempat yang tak halal certified kan. So macam, is it too hard nak halalkan makanan Jepun? Yeah, so and then memang at that time the makanan Jepun tengah Trend. Tengah trending. This is before the Korean trend Before, yes, before. Korean is just like masa COVID macam tu kan. 2020. Yeah, before. Okay, I tanya balik. Is it hard to get halal certification from JAKIM untuk makanan Jepun? Tak mudah, tapi boleh buat. It's not impossible. Memang tak senang. Tak senang. Kalau kita buka nasi lemak, nasi lemak restoran, banyak nasi lemak restoran sekarang ni kerana trend juga kan. Yeah. I imagine it's a bit easier than sushi sebab nasi lemak tu is just biasanya saya pun tak tahu lah, aku tak pernah masak kan. Tapi kan ingredient dia tu yang original memang kebanyakan semua halal. Okay. Tapi untuk makanan Jepun, ingredient dia, the core ingredient dia tu, okay, ikan is ikan lah, nasi is nasi, tapi dia ada dia sake punya dengan sake dia mirin. tu. Sake dan mirin So you have to apa kata, adjust sikit. Boleh explain sikit tak macam mana? Kalau trade secret tak boleh cerita. Tak ada secret. boleh share. Boleh share. The first thing first, untuk halal JAKIM, it's not about ingredient sahaja. It's not. Yang payahnya bukan the ingredient. It's the process. Is the working flow, the pasal you manage your stock. Yang paling susah is the, what is it called? The traceability. The traceability. So JAKIM nak tahu, daripada ikan ni, daripada mana you dapat? Laut lah. No, supplier mana? Yeah. Okay, so supplier mana? Supplier mana? Kalau you beli sauce, you buat sauce banyak-banyak tu kan? Setiap sauce yang ada 10 ingredient tu, you need to know dapat supplier mana, must ada invoice. Mesti ada invoice. Okay. Kalau you beli, contohnya you beli daripada Maidin katakan, you beli sauce tu, tak habis sampai situ tau. Walaupun dia ada halal certified. You kena contact the supplier and then make sure supplier punya halal cert tu is active. And then every time you kena check. Sebab kita punya halal depend on dia punya halal juga. Kalau dia punya halal certified dah expired, effect kita. So dia kena traceability tu in term of invoice itself. Itu yang paling antara yang challenging jugalah. Nak kena traceability and then the flow of the outlet tu. Mana pintu masuk, mana pintu keluar. Yes, everything. Itu yang susah sebenarnya. So bila nak buat, contohnya nak buat CK Central Kitchen, you have to take into consideration the flow of the whole Central Kitchen yang menepati JAKIM punya requirement. Actually ingredient is only part half, I would say. Tak susah. Tak susah. Like you said, dia nasi lemak tadi. It's not about the ingredient. Kat mana dia buat. Kalau dia masak kat rumah, tak boleh. Tak boleh? Tak Untuk boleh. dapatkan the JAKIM certification? Tak boleh. Kat rumah tak boleh. Unless dekat rumah tu, you dedicated satu bilik ke, satu kitchen tu, orang lain tak boleh masuk. Dia tak ada cross-contamination dengan other things. So, itu yang susah. Bukannya sebab ingredient. Dia pun kalau khas punya halal assurance punya booklet tu kena buat. Kalau I baru ke hari tu JAKIM datang hari Selasa. Datang untuk dia buat apa tu? Audit ni? Audit untuk apa ni Central Kitchen yang baru. So Central Kitchen baru I ni, they have to be certified halal dulu baru boleh production masuk. Kalau tak boleh buat apa-apa production sebab anything yang pergi ke outlet I mesti halal certified. So dia kena halalkan certified kat I punya new Central Kitchen. Nak cakapnya, the file penuh satu meja ni. Satu meja ni penuh dengan file untuk tunjuk dekat JAKIM. Dengan khasnya, dengan kita punya invoices, kita punya structure, siapa chairman of halal, siapa under, macam-macam. It takes time. So, dalam chain tu, chain the food chain, sampailah ke your kitchen, sampailah ke your branches.
Semua tu memang kena JAKIM halal certified. Yes. Oh. Or kalau dekat daripada luar negeri, luar negara yang halal tu mesti diiktiraf oleh JAKIM. Yes. Tapi saya Yeah. memang pernah dengar JAKIM kita ni, sebab tu yang terbaik, JAKIM Malaysia ni terbaik. Exactly. Ya, sebab dia very strict. Very strict. It's not only about ingredient, it's about dia halalan toyiban. Halalan toyiban part tu yang susah. Kebersihan, safe. Kalau katakan you pergi I punya outlet tiba-tiba lah, katakan you dapat cerit-birit of the certain thing. Within a few hours kita boleh detect dah daripada mana siapa supplier untuk yang membuatkan you sakit perut. So dia kena cepat. So traceability tu is itulah. To the function of traceability. Kita nak tahu daripada mana kita beli, bila kita beli, macam mana transportation nak hantar. Is it tiba-tiba lori tu rosak ke contoh? So we have to know all that lah. Puan Noelia nak tanya lah, ni bit controversial sikit. Kenapa ada banyak restoran Melayu Islam choose untuk tidak dapat certification JAKIM ataupun halal? Adakah mereka perlu ataupun tidak sebenarnya? Sebab dia tukang masaknya, restoran dia tu adalah orang owned by Muslims lah senang cerita. Okay. For me, I nak cakap for me lah kenapa I ambil halal certificate juga. In term of process SOP yang JAKIM bagi tu adalah I punya SOP untuk outlet. Sebab kita masuk, kita tak tahu SOP apa nak buat. Contohnya kain lap nak kena different colours for different places. Depan colour biru, dekat kitchen colour brown, whatever colour. Tapi as long as the colour is differentiated, tong sampah nak kena buka dengan tapak kaki, tak boleh buka dengan tangan. Kan? So antara yang that is the simplest one. Ada banyak lagi yang lagi critical. Tapi yang simple things yang kita tak tahu. So I use JAKIM punya SOP ni sebagai my own SOP. So at least I know where it's go wrong. I suka kalau JAKIM datang mengejut kan. So I tahulah. Nanti aku boleh lah marah I punya staff. You tak faham. Because at least I know what has gone wrong, what has gone right kan. So JAKIM is always my kind of like my cara untuk I monitor I punya outlet. Yes. I tak marah JAKIM datang. So orang lain kenapa tak nak ambil halal JAKIM? I would say memang agak complicated. Dia tak costly, dia complicated. Dia agak complicated dan banyak benda you nak kena make sure up to date. So mesti ada seorang dedicated untuk jaga. Sekarang ada 3 brand. JAKIM mesti pastikan seorang halal eksekutif untuk satu brand. Tak boleh like seorang untuk 3 brand. Sebab they know the workload of each brand tu banyak. It's not about you apply halal saja. Bukan. Applying halal to JAKIM maybe about 20% of their workload. Yang 80% tu about the documentation, updating, to make audit dekat kedai. So so banyak kerja lagi. The halal certification adalah kepada brand ataupun kepada company sebab maybe you punya satu certification tu you boleh serve 2-3 brand, betul tak? It goes by outlet. Setiap outlet kena ada sendiri punya halal certification. So Central Kitchen 1. 47 mesti 47. So because setiap outlet ada SOP masing-masing. Staff you bersih ke tak? Staff you pakai yang betul ke? Staff you tutup kepala ke tak kan? Pintu dapur tu you ada lubang-lubang ke tak? Ada setengah orang ada lubang sikit kan? Nampak cahaya sikit tak boleh. Cannot even nampak cahaya masuk pun tak boleh. Sebab once cahaya you nampak satu line cahaya masuk, maksudnya lalat boleh masuk juga. Benda-benda terbang boleh masuk juga. So banyaklah. So each outlet is even water filter mesti halal certified. Do you know that? Water filter? Yes, water filter mesti halal certified because dalam water filter tu ada membrane. So that membrane tu daripada ingredient membrane tu boleh daripada macam-macam kan. So that one pun nak kena halal certified. So itulah. Kalau you buat outlet, you dah build the restaurant, you tak tahu halal punya requirement, nanti bila halal datang, you nak kena tukar. It cost. Faham tak? Cost. Pintu you pakai salah, nak kena tukar. Lantai, dinding, at least 5 feet, kena pakai mozaik. Tak boleh ni, simen macam ni tak boleh. But I heard before this macam kalau kita nak dapatkan halal JAKIM, at least 3 bulan kena beroperasi, right? So maksudnya, kalau ada apa-apa yang salah, akan ubah after that lah? 3 bulan, the reason being,
JAKIM nak tengok kita punya documentation. Oh. Kita ada cukup lengkap documentation, pembelian kita, kita punya operasi tu betul lah. So dia kena, kalau dia datang buka hari ni datang, dia nak check apa kan. Dokumen betul-betul. pun Tak ada. pembelian pun tak ada lagi apa semua. So it has to be 3 months and betul-betul kita run. Dia yes, after 3 months baru submit. Then itulah. Dia akan komen lah. And dia, Okay. yeah. So maknanya let's say kalau Puan nak buka lagi satu branch, maybe dekat sini dekat M-Hub ni. Yeah. Bawah ni. Tunggu 3 bulan dah run, dah open, barulah apply for yes. that particular Outlet. branch. Yes. Tapi Santi Kitchen memang dah Memang certified. dah. Yes. Walaupun makanan tu sampai daripada Santi Kitchen pun, the branch tak automatically dapat Tak. halal certified. Yes. Like I said just now, it's halalan thayyiban. It's not about ingredient itself. It's about the kebersihan, the safety, macam mana you manage the stock dalam outlet. Macam tu. Sebab cakap pasal halal apa semua kan. Bila sebut sushi, makanan Jepun, mestilah kita akan expect some of the bahan daripada Jepun. So, is it susah untuk cari bahan yang halal daripada Jepun? Okay. So, makanan Jepun ni kalau nak dipanggilkan authentic kan, mesti ada sake dengan mirin. Sake mirin adalah alkohol. Yes. Right. That's why untuk Nippon Sushi, I tak pernah advertise I halal, I authentic Okay. makanan Jepun. Tak. Okay. Oh. I tak boleh kata I authentic because I tak pakai sake dengan mirin. Macam kalau kita lah masak rendang tak letak santan, tak authentic kan. Yes. So kind of like that lah dia punya perumpamaan. Okay. So I never say I authentic sebab I memang tak pakai sake dengan mirin. But in term of ingredient, 80% adalah imported daripada luar negara. Okay. Sekarang in term of makan benda-benda halal ni dah banyak. Okay. Dah is growing. Dulu susah. Okay. Tapi sekarang dah getting bigger. I mean, people out there pun dah tahu the potential untuk makan makanan halal. Dah senang dapat sekarang. Dah senang. Macam mirin apa semua tu, dia tak ada pengganti Dia ada yang memang tak ada pengganti. memang tak ada pengganti. Memang tak ada pengganti. Yes. Okay. Memang kalau mirin sake tu memang dia rice wine. Daripada rice wine. Okay. Satu lagi tu kicap. Kicap tapi ada alkohol sikit. Okay. So kita pakai benda yang ada similar taste profile to that. Tapi definitely it's not that. Okay. Yes. Macam santan lah kot. So tak ada pengganti santan? Kan ada pengganti santan? Susu lah kan? Susu. Susu lah. Tapi tak sama lah. Tak sama. Tapi I will make sure taste dekat Nippon Sushi adalah taste Jepun. kita. Taste Nak kita kata lah. Jepun, actually makanan Jepun kalau di Jepun it's quite bland tau. Tawar je. Kalau miso soup dia kan just light. Yeah. I pergi ke Nippon Sushi I boleh rasa the miso punya paste tu. And then sushi I banyak sos lah. Letak macam-macam jenis sos. Kalau dekat Jepun it's more about protein yang sashimi tu je. So I guess sama jugalah macam kalau kita makan authentic Italian food, Kan? we wouldn't like it. Yes. Sebab tak kena dengan taste kita. So dia dah de-Malaysiankan sikit. Sikit lah. Tapi still lah makanan Jepun. Ingredient masih makanan Jepun. Cuma I make it the taste stronger sikit. Okay. Dia ada rasa. Ada rasa. Cakap pasal isu halal juga kan. Kalau kita tengok sekarang pun, macam even dulu pun Puan cakap brand sushi ni sebenarnya dah banyak yang ada halal kan. So macam mana Puan compete with them? Nak kata that time yang banyak halal, tak banyak tau. It's only one. Tapi Sushi King lah. Sushi King. Sushi King. Sekarang je baru ada like Empire Sushi. Empire Sushi salah, yes. Tapi different concept lah. It's Empire Sushi take away kan. Take away concept kan. Ada yang ada kedai sikit sekarang yang nampak. Dia macam kafe-kafe kecil lah. Yes, dia baru start. I think they're going to that route lah. Because dia punya kios dah banyak. So I think they're going to that route as well. In term of competing dengan Brand sushi yang brand lain, for me competition is very healthy. I suka competition sebenarnya. Orang kata competition ni nanti kill your business. For me it's not. I need kalau boleh datanglah buat makanan Jepun banyak-banyak supaya kita bersama-sama boleh create the awareness, mewawarkan pasal makanan Jepun ni. Supaya the excitement that you buat marketing sikit, you buat marketing sikit, I buat marketing sikit kan, banyaklah orang kenal. Kalau I seorang-seorang, I boleh reach to this group saja. So it's about building the industry. So the pie gets bigger lah. The pie is getting bigger. So I can contest. I punya customer sekarang yang masuk mainly tak pernah makan sushi sebelum ni. So dia orang-orang yang baru.
mak-mak yang datang, anak bawa mak datang. Because anak-anak okay lah, mungkin dia pergi tempat sushi yang lain. So sekarang Nippon Sushi halal certified. Mak datang lah mak. Nippon Sushi is halal certified. Mak pun nak datang. So mak suka. Betul. So bila balik kampung bawa mak kat Kelantan ke, Kuantan ke, Batu Pahat, bawa mak datang makan Nippon Sushi sebab it's halal certified. The pie is getting bigger. Sebab I ada macam I punya own experience. Bila I buka Nippon Sushi, masa tu players dah banyak, dah ramai kan. So okay, fine. I nak cuba yang tak banyak players. Okay. Makanan Vietnam. Okay. So that time only satu lah makanan Vietnam yang terkenal. Dia ada dalam 8 outlet macam tu. Okay. I think okay, I can go big dengan makanan Vietnam. Sebab my research shows that Vietnam adalah top 10 sebelum COVID top 10 destinasi orang Malaysia pergi melancong. Okay, boleh dia orang tahu makanan Vietnam apa. And dekat Malaysia tak banyak players. So I buka makanan Vietnam but doesn't fly. Tak. Yang datang okay, sedap. Dia akan repeat. Tapi for me, I'm telling you, nak makanan Vietnam. Apa benda makanan Vietnam ni? What do you offer? Halal ke tak? So makanan Vietnam itself ada ada the mental block sikit orang nak datang ke tak kan. So yes, so I buka even though 13 outlet tapi the sales is not as good as Nippon Sushi. What I'm trying to say, my Viet is kind of like big fish in the small pond lah kan. So I try to become the leader tapi actually. So and you are the leader in terms of makanan halal Vietnam. Tetapi you rasa macam you the champion tapi pond dia kecil. Betul. Tak boleh nak grow. So what I have done recently, okay, my Viet I started in 2020. Dah almost 5 years. Okay. Dia tak adalah kata rugi ke apa. It's just like it's stagnant. And then mungkin half of the Nippon Sushi sales tak banyak. Okay. And then tak grow. Apa I buat in term of awareness pun dia tak boleh fly. So I have done recently, I rebrand it. I rebrand to Bowl and Roll. I dah rebrand 3 branches. So this Kota Damansara next lah. Bowl and roll. Bowl and roll. Bowl as in the mangkuk. Roll is roll like macam you roll lah, you roll. So I rebrand it and then I masukkan makanan yang kita selalu makan, yang comfort food, which is tom yum, makanan Thai. So I combinekan makanan Thai dengan makanan Vietnam tadi. So under one roof, I ada Bangkok and Hanoi. So that would be a nice name. Boleh panggil Bangkok and Hanoi. Bangkok and Hanoi kan. So I call it bowl and roll. Bowl is for the tom yum, roll is for the Vietnamese roll. So I have started rebranding tiga branches right now. Alhamdulillah it's doing so well. Okay, contohnya lah kan. Masa my Viet, okay, Nippon Sushi average spending per transaction, I would say dalam 90 ke 100 ringgit per transaction. My Viet can go only like 30 ringgit saja. One third, okay. One third, 30 ringgit. Tapi bila I buka Bowl and Roll, people nak kena order tom yum, dia kena order sayur, dia kena order daging pula, telur dadah. And then drinks apa tu kan. I punya transaction per transaction. Ringgit per transaction tu terus naik at least 70 ringgit. 70 ringgit. You can see the trend is there tau. So within this 3 brand pun I dah nampak at least ada some light lah. I hope I make the right decision. Entrepreneurs like that lah. It's always about taking risk. You have to try. So based on these 3, it's doing so well. Value per transaction memang increase. Sales pun alhamdulillah. Puan, so I kena tanya, at what point seorang entrepreneur tu kena realize that hey, we have to make a change. Do we wait macam Puan tunggu lebih kurang 5 tahun untuk 2020 until 2026. Tapi at what point exactly kita kena tahu kita kena make the change? Okay. My Viet is not losing money, tapi it's not making a lot of money. So that's why boleh sustain lagi. I ada brand juga, bukan brand lah, mungkin cawangan. Okay. Within 1 year plus, it's not making money, I tutup je. So even though rasa berat hati sangat nak tutup kan. So you have the sentimental value, sayang yang dah datang. But I have to be really clear. Setahun setengah, it's not making money, tutup. Memang. Kena realistic. Kena be realistic as much as you sayang sangat tempat tu. Sebab you ada je regular walaupun sikit kan. Still ada regular orang surrounding tahu. But you have to be realistic, tutup.
So far I have closed like more than 20 branches sebenarnya. More than 20? Yes. Across the 3 brands? Nippon Sushi ada yang tutup? Ada. Wow. Yes, I ada tutup. Di Alustar I tutup. And then I relocate pun banyak. Because kalau tempat tu is not doing well. Nampak macam parking masalah. Nak datang. Sales pun memang kurang. I relocate. Yeah. And then I ada pun brand yang I memang tutup all this, tutup terus. Okay. At that time ada 5 branches dah. Nama dia makanan Korea lah. Okay. Korea. KCNT nama dia. KCNT. KCNT. I ada 4 ke 5 branches. Tapi it's not doing well. I just tutup the whole brand. The whole brand. The whole brand tutup dah tak ada. When you say tutup, do you sell the kedai ataupun memang I tutup je lah. how about the Equipment I equipment ambil semua? because Ambil. I'm growing Nippon Sushi. I Transfer lah. Transfer lah tempat lain. meja-meja semua tu boleh transferable lah. Yes. I see. But that is not the real. I mean, kalau I rugi pun, if need to tutup, I tutup. Yes, because you cannot be bleeding throughout. Yeah, so I tutup. Cakap pasal awareness my vet tadi kan, macam makanan Vietnam tu kan. Saya pun rasa bila kita macam nak keluar makan kan, mesti makanan Vietnam tu tak pernah terlintas dalam kepala. Macam nak makan Jepun ataupun Korea ataupun benda lain. Jarang lah Vietnam ni. It's not top of your mind lah kan. Yes. That's Betul. why I think That's what the hard learn. I mean the hard way I learn lah. Actually sebenarnya there's the same concept di mana Apple buat kerja dia benarkan Android ni pergi buat benda-benda semua, contohnya folding phone. Dah ke-8 dah. Ke-7 Samsung buat folding phone. Tahun depan barulah Apple nak masuk sebab market dah ada. Market dah ada, exactly. Biar Samsung pergi buang duit, pergi buat failed product ke apa ke, ada masalah dia pergi tengah tu rosak ke apa ke. Bila dah mature teknologi tu, orang dah boleh terima, market dah boleh terima, barulah Apple masuk. Yeah. So another brand I have, okay, supaya dah learn hard way dengan my vets, masih tu. So that I built another brand. Tak habis tau entrepreneur ni kan. Mesti nak buka brand baru. Always thinking what's next. So my brand, the next one I buka, okay, I'm not going to create a new one. okay. But I'm going to see what is out there. But I make it better than yang dah ada sekarang. Okay. So that's how Shabuyaki by Shabuyaki. by Nippon Sushi dilahirkan. Shabuyaki by Nippon Sushi. Yes. My name is always by Nippon Sushi. Bold and Roll by Nippon Sushi. Because the equity with brand equity brand equity dengan Nippon Sushi is very strong. Very strong. I just write on it lah. Faham. Sama lah kita. Benda ada FF kat depan. Kan. So but the thing you have to build your brand equity supaya itulah. Orang lain brand lain boleh menunggang brand tersebut. Senang sikit kerja I. Macam Shabuyaki, I first buka dekat Seremban Gateway. Terus queue 4-5 jam tau. Macam. It's first day tu. Kena masak sendiri pun orang sanggup Sekarang pun trend. it's trend. So what I'm trying to say, I see out there pasal steamboat dengan grill ni is yang tu tak halal certified kan. So betul. I masuk, I memang Halal kan? halalkan. Betul. I memang halalkan. So it's already my proposition halal. I halalkan and make it better. So it's my star right now lah. Shabuyaki tu. Shabuyaki is a star. Is the star. Kalau tadi RM90, lepas tu Bold and Roll RM70 per transaction. Shabuyaki berapa? Dalam 150. Wow, that's almost double. Yeah, because per head RM50. You datang 3 orang. 4 orang. Jarang datang seorang. Ya, ada Tapi ada kan. Janganlah Healing kan. kesian. Semua tanya boleh tak makan seorang? Boleh. Tapi biasanya kalau masak-masak ni you nak datang beramai-ramai. So Shabuyaki is about celebration. You nak celebrate things, you pergi Shabuyaki. Kalau nak makan biasa-biasa hari-harian, you pergi Nippon Sushi kind of thing. That's how I position it lah. Habis exam pun nak pergi grill. Kan. That's how I position my brand. Each brand tu I ada position itself. Untuk Shabuyaki it's always about celebration lah. Boleh tahu tak what's the unique economics for shabu-shabu ni? Macam you bayar RM50, some people will eat more, some people will eat less. How do you balance it? Macam kalau Nippon Sushi is per item tu memang dah set. Correct. Margin tu dah set. Tapi shabu-shabu ni macam ada unsur-unsur bukan nak kata ketidakpastian. Dia bukan garang. Dia tak macam you must have an average lah. Okay. Average orang spend banyak ni, makan banyak ni, harga dia macam ni. How do you calculate? That's why important of the data. Data. Data is very important. So that's why untuk yang makanan dekat Shabuyaki, I make sure, bukan make sure lah, untuk dapatkan daging tu, they have to scan.
Okay. They have to scan, I nak daging berapa, ayam berapa. Okay. Kalau dah habis, you boleh scan lagi. Oh. I let you scan berapa banyak you nak makan as long as jangan membazir. That's Okay. about it. So awal-awal dulu sebelum ada scan ni, bila ada customer makan tinggi macam ni, habislah kos aku macam ni tinggi kan. So once you have data, ada yang tinggi macam ni pun, Tapi ada yang kurang. So my data shows that setiap person yang makan adalah 4.2 plates. 4.2 plates. Okay. Yes. You, Average. kalau macam Cik Faiz makan 10, you makan 2. So yang lain terbalik. So No. but in average every day my staff kena 4.2. hantar 4.2, 4.5. Okay. But kadang-kadang ada 4 points. It depends. I mean varies but tak jauh. Tak jauh. So I know that's my average daging is paling mahal lah kan dalam outlet tu. So yes, as long as you have data, you boleh tidur senang. You tahu orang akan makan tinggi banyak mana pun, you tunjuk dalam social media pun, I know ada yang makan sikit. Makan sikit. Okay. So the average is 4.2 plates semua orang. Yes. Siapa-siapa ada berapa branches tadi? 4 13. 13, sorry. Dalam 13 branches ni, siapa yang, which branch yang makan paling banyak per user? I would say currently dekat Kuantan tinggi Kuantan. sikit because sebabnya the youngsters datang. Youngsters. Dia budak-budak muda. Budak-budak bukan banyak lah. So tempat lain dia bawa mak, dia bawa macam I. makes So makan sense. kurang tau. Okay. So mana youngsters tu tinggi sikit lah. I mean, dia dah bayar RM50, aku kena makan RM50. Makan dia lah. kata. Kena make sure I untung daripada RM50. Yeah. But anyway, Shabuyaki cost of goods is always higher than Nippon Sushi. I know that because it's buffet kan. So but we manage ada punya costing tapi we go by volume. I tahu it has to go volume untuk Shabuyaki. I tak boleh kalau untuk orang-orang kat luar sana, kalau you nak buka buffet, kedai you tak boleh kecil. It has to ada sizable number of tables supaya orang boleh datang at one time ramai. Kalau kedai you kecil, you buat buffet, sales you tak walaupun dah maksimum dah capacity, tapi your kedai banyak tu je. So kalau that's why you nampak Shabuyaki is always I have 30, 28, 30 Major. Satu Kena. meja berapa orang? 4 orang? 4 average 4 lah. Yes. So it has to be big. Kalau kecil you tak, at the end of the day sales you tak boleh nak cover the cost. Okay. Kalau buffet is always about volume. Kalau Nippon tak apa. You ada you less ada optimum number of table tapi tak boleh kurang juga. Tak boleh kurang pada 10. Kalau 10 sis kurang tak boleh juga. So you have to be like in between table yang I would say 13 ke 20 table. That is the ideal lah. Tak boleh kurang. Kalau kurang your sis, because orang makan during lunch dengan during dinner. You penuh-penuh pun penuh 9 table. Dinner you penuh-penuh pun 9 table. So you tak boleh nak tak cukup sales. Faham. So you must have a right amount of table with your capacity kat kitchen. I based on my kitchen. Berapa orang kat kitchen, itu I punya capacity. Yeah. Kalau cakap pasal chef kan, sebab Puan punya branches semua macam makanan luar. So adakah chef tu Puan import dari luar atau Puan just train? Makanan di Nippon Sushi sangat affordable. Okay. So tak adalah import daripada Jepun. Maybe main chef lah. Yang you know, the one chef kat One atas. chef, alright. Makanan Jepun ni dah lama dekat Malaysia, more than 30 years. Bila Panasonic, Sony datang, diorang bring the technology dengan diorang bawa diorang punya makanan-makanan juga. So by then ramai je pekerja yang dah expert dalam makanan Jepun. Orang-orang kita yang dah bekerja dengan company lain. So chef I local tapi dia dah bekerja dengan tempat lain dah lama lah kan. So but tak perlukan daripada orang Jepun pun. And then I punya barang-barang kebanyakannya daripada Central Kitchen. So I make sure sampai dekat outlet, staff yang buat tu 5 step je akan siap makanan tu. Tak payah nak potong bawang, tak payah nak masak sauce from the scratch, tak. Everything kena buat kat Central Kitchen. Sampai outlet 5 step should be ready makanan tu. So everything is from mostly 80% I would say from Central Kitchen. Yang outlet kena beli hanya adalah sayur, telur,
minuman dalam tin macam tu. Okay. So the rest from central kitchen. So I have to make sure everything standardized lah, sama kan, in term of taste apa semua. Yeah. But I have to ask lah, your system seems to be running very well. All this central kitchen and then branches cuma beli 5 barang semua, cuma Dua, buat tiga. 5 benda. Puan belajar daripada mana ni? Sebab your background is banking. Yeah. Of course you mentioned that you ada buka 2 preparation, satu preparation, satu Jamaica Blue. But I don't think that's enough for a typical person untuk belajar semua benda ni. Siapa yang, macam mana Puan belajar? Okay. Ada join class ke Puan? So macam ada founder kedai coklat tu kan, dia pergi overseas untuk belajar buat coklat. Tak. Okay, Papa Rich, okay, to be fair, Papa Rich dengan Jamaica Blue, dia punya SOP untuk masak tu very extensive. Very, very extensive. Is something that I learn from them lah. Nak masak, dia punya step tu very, very detail. So, I would say I ni SOP queen sebenarnya. SOP Queen. I boleh nampak, I masuk outlet je, boleh nampak sashimi tu nipis. I boleh nampak, even semalam I pergi, I order sashimi. Ambil timbang sekarang, timbang. Kurang gramage. I marah betul. So, kalau macam even soup you makan ramen, nampak dah ni salah ni, SOP ni. So, because I tahu SOP tu, I tak ingat, tapi I know how it should be. So, bila I pergi outlet, daripada jauh, I nampak customer makan je, I dah tahu, ini salah SOP. Ini salah SOP. So, SOP ni, bila ada SOP, it doesn't go by 1 sudu besar, 2 sudu besar. No, I don't go that way. It has to be berapa gram. Berapa gram teriyaki sauce, berapa gram butter. So, tak ada agak-agak. Ini pun sushi tak boleh agak-agak. Memang tak boleh. Supaya, then sekarang I pergi mana-mana pun, I tahu kalau itu salah SOP ke betul SOP. I guess coming from the bank pun memang ada bank compliance, right? That you kena follow. Yes. So you take that nature to your business. Yes. Betul. And then I try to corporatize lah my Nippon Sushi. Cuba. Sebelum I kerja bank, I was in MNC, multinational company. I was marketing manager untuk a brand like Inner Shine, brand like Essence of Chicken. Susu lah, banyak dekat kilang susu. Susu Mom and Lin Fernleaf, that company. So I was marketing manager kat sana. So so the process of developing a brand tu, kita belajar dulu. So we just follow through lah, and cara kita nak manage staff. Kan dalam bank, how you manage staff kan. So I try to follow lah yang mana sebaik mungkin. So banyak I belajar daripada previous experience, I bring over. So basically pengalaman Puan during macam kerja banking apa semua tu membantu Puan untuk buka bisnes lah kan? Definitely, yes. So adakah Puan rasa sebenarnya Puan sepatutnya berhenti lebih awal ataupun berhenti lebih awal dan buat bisnes, ataupun memang that's the right tempoh lah untuk Puan? That's the right tempo. That's right tempo. Tak terlalu awal, tak terlalu lewat Tak. Aturan Allah itu adalah lah benar. So I started, umur I 42. I start balik. Nippon Sushi? Yeah, I started. 42. Ada lagi 2 tahun untuk start kalau macam tu. Yes. So I started at 42. Sekarang I 42 plus. Boleh lah agak-agak kan. Boleh. Okay, cakap pasal business. So we have your competition, Empire Sushi, IPO. Very rich now. The founder must be super happy with themselves. That's what inspired me as well. And then of course we have corporations like Aeon doing dia punya Santa Kitchen. Memang dah bersalah Aeon dia punya owners daripada Jepun. Sushi King you mean? Aeon itself, the actual Aeon. Actual Aeon, okay. Aeon food court tu? Aeon food court, okay. okay. Sushi King okay. So what's next for Nippon Sushi Group? Is that what it's called? Nippon Sushi Nippon Group? Sushi Group, I have like few So brands. what's next? Do you have plans for IPO ataupun do you want to keep this private? Bukan, I open for all options. I tengah explore everything. Even IPO, there's a lot of regulation yang I kena comply. Terutamanya contoh, Central Kitchen I yang baru I pindah ni, baru dapat halal certificate Bajakim ni, is a requirement untuk IPO. Sebelum ni, I punya Central Kitchen dekat Semenyi is a shop lot. Bukan the proper industrial area. Itu the first thing first dah memang
Out. Memang tak boleh. So Hmm. I have to move to the proper industry area, which is the current one. Okay. Itu baru satu requirement. Satu. Okay. Requirement lain lagi macam auditor lah, CFO lah, semua tu I tak ada lagi. So itu yang I tahu. There's so many requirement yang I nak kena comply. Yes, I'm doing that. Tapi whether I'm going for IPO, I'm not so sure. Or M&A, that macam Chicken Rice Shop is M&A kan, the Japanese company buy over. Other people is looking for at us as well. I'm exploring that. Whether jadi dua ni, or I nak go sendiri lepas ni to oversea ke, I still open for options. All the options All yang the ada options, available. Belum set satu lagi lah. Belum set. But persoalan dia yang I kena tanya adalah, do you want to exit quickly ataupun do you want to continue this? But as you mentioned, kita dah 40 plus. Sampai bila lah kata-kata kita tanya. Are we still enjoying this industry or do we want to cash out and buat benda lain lah contohnya? So far not yet lah. Belum lagi. So what I'm trying to see to do, actually I want to build a legacy. I have kids kan. I have kids. So hopefully dia interested. Sekarang orang masih belajar dekat UK. So hopefully when they come back, they want to take over ke apa ke. I'm open for that, but I'm not forcing. Depends. Tapi kalau boleh, I still nak continue. I'm muda lagi. So for the next 10 years, I rasa I masih dalam industri. After that, tengoklah apa jadi. Yes. Cakap pasal pergi pasaran global, pun ada mention tadi kan. So the first country yang kalau boleh pun nak first I be in the discussion with Indonesia punya counterparts. Yeah. So Indonesia another different industry lah nak cakap. Makanan Jepun sebenarnya kat sana macam national food dekat dia orang tahu. Ya, kalau you pergi dekat mall, satu floor tu ada 10 ke 13 makanan Jepun, different concept. I have to really fikir how I nak masuk dalam Indonesia market. I don't think I can bring Nippon Sushi into Indonesia, the current concept. I have to create something. Kena tengok lagi lah apa yang tak ada dekat sana. Even though the market very saturated, macam banyak sangat makanan Jepun kat sana, but their population is huge. It's huge. 280 million people. Yeah, so adalah peluang. But orang kata orang Malaysia nak masuk sana agak susah. So I have to find the way lah. Betul-betul I rasa I agree orang Malaysia nak masuk ke Indonesia susah, but we have to find way lah macam mana how to go about it. Nippon Sushi ada 21 cawangan di Malaysia. Yeah. Have you considered macam instead of pergi overseas, kita banyakkan lagi, kenapa keputusan untuk keluar tu ada walaupun di Malaysia ni masih boleh expand lagi? Yes, I'm doing concurrently both. Yeah, the recent one Shabuyaki I buka di Kuching. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. So I'm going I start go over the sea dulu. Bukan overseas. over the sea. Over the sea di Kuching. So kalau okay then Sabah. Yes, ada. I rasa ada peluang untuk di Sabah pun besar. Tapi in term of something I learn something new lah di Kuching. Because immigration dia lain, work culture lain. Sebab untuk contoh daging ke apa, I tak boleh ambil daripada Center Kitchen, hantar ke sana. Tak boleh? Kuching tak boleh. You have to buy from your Kuching own itself. Kuching itself. Sarawak. And then pekerja pun you kena ambil local. You tak boleh ambil orang luar. So dia banyak dia punya own regulation, which is I'm still learning. So once I know, boleh lah I buka lebih banyak. Kuching pun a few, boleh buka dalam a few location lah kan. Dia besar kan. Yes. Is it the regulation tu daripada Sarawak sendiri atau sebab pun cakap lain? Dia dari Sarawak sendiri lah. Untuk immigration, Sarawak memang daripada perlembagaan kita lah dulu. Sarawak dia masih nak hold dia own punya perlembagaan. Cara especially immigration part. So kita kena follow lah. Puan buka banyak branches ni, boleh tanya tak? Funding dia datang daripada duit rolling sendiri ataupun ada external sources? Untuk masa sekarang, bank lah. Bank, I see. Mesti bank. Ya, bank. Banyak sangat. On my shoulder sekarang, become the personal guarantor kan. Walaupun bank bagi untuk Sdn Bhd, still need personal guarantor. Personal guarantor which is director itself Director lah. Tapi berat tau. Tapi the fact that you're able to get these bank loans, that means you must be doing something right lah. Your numbers has to be stacking lah kan. Yes. Alhamdulillah. It's doing very, very well.
And then bila you buat calculation, whatever the the profit that they charge us, charge you, you boleh cover and ada untung lagi. Yes. Tu nak dengar lah. Yes. Alhamdulillah, we are doing very, very, very well. So, selain daripada nak dapatkan halal JAKIM tu kan, throughout this business, Puan rasa apa cabaran Puan nak handle business ni? For me, the consistency of the food. The quality of the food. When it come to the 47 branches ni, betul. I nak make sure semua orang yang pergi ke Negeri Sembilan, ke Kelantan, Kota Baru, ke Penang, dia akan rasa makanan yang sama. Mesti. So the consistency tu I kena make sure semua orang follow SOP. Like I said, I SOP queen. So dia orang kena follow. So bila I pergi each one of them, bila I makan tu I rasa ini dia rasa Nippon Sushi. They cannot go wrong. So nak maintain the consistency tu agak susah. Tapi you have to keep up lah. Even semalam I pergi sini pun kena marah lagi. Kenapa kuah ni pekat? Kuah je. Tapi kuah tu pekat sikit, terlebih letak benda. Tak boleh. For me tak boleh. And then macam ramen tu dia soggy sikit. Ni tak pakai timer lah ni, you nak masak ramen ni. Where's your timer? Kadang dia orang nak cepat kan. Lupa nak tekan timer. Ramen of the certain time je you kena masak. Tak boleh lebih dari soggy. Kalau kurang tak masak. I boleh nampak ramen tu soggy. So they have to follow. So apa yang nampak F&B ni dia quite people heavy maknanya even though you dah ada SOP. Yes. Tapi kalau orang tak ikut SOP, dia jadi macam itulah. Yes. And setiap branch pun patutnya ada manager. Yes. So macam mana benda tu boleh berlaku? How do you counter this? Ni berlaku sebab staff baru. Staff baru. Kadang-kadang malam yang senior tu dah tak ada. Senior dah balik. So dia kena buat sendiri. Tak sempat nak pandang. It happens. Tapi with the SOP dia tak lari jauh. Cuma kuah tu pekat sikit. Ramen tu soggy sikit. Sashimi tu kurang 1 gram. 1 gram tak? 1 gram? Yes, I cannot. No. Lebih sikit tak apa. Tapi jangan kurang. Maknanya for the customer dah bayar, kurang jangan. Lebih tak apa. Lebih tak apalah. It's a bonus from you to the customer. Tapi kurang kita jangan cheat the customer. That's what I'm saying lah. Kalau ada 5 piece of salmon, kalau each one 2 gram kurang, dah 10 gram tau. Dah almost nak macam 1 keping, you know. And it's not cheap salmon ni. That customer yang bayar. Maybe kadang-kadang staff nak cepat kot. Ramai customer ke? Bukan, kadang dia potong tu Yelah nak potong kan. Dia kena skill. Mungkin ada that part je kurang. Yang lain okay. So that particular terdapat pula dapat kat saya pula tu yang kurang kan. Memanglah kan. So macam even kalau dekat MyVet, kalau tom yum, kalau I kata 2 cili je dalam tu. Sebab dia kepedasan dia, I kena tengok. Ni 2 cili. Kalau lebih ni, sebab I order mild katakan. It's supposed to be 2 cili. Must be 2 cili je. You tak boleh lebih-lebih. Jangan ambil tutup mata campak no. It has to follow. Kalau customer complain pasal sup tak cukup ke apa, I know must be SOP yang salah. Sebab I dah buat macam mana customer nak makan. I know customer nak banyak tu I buat. Kalau customer complain, must be something wrong with the SOP. Kalau ada SOP senang, you nak check apa benda yang salah, apa benda semua. Ada tak work culture yang Puan terapkan dekat, yang special dari Puan sendiri yang Puan terapkan dekat staff? Again, work culture is very, very important. Ramai orang duk complain, susah dapat pekerja. Which is, I agree. Memang susah nak dapat. Tapi yang dah dapat tu, jagalah elok-elok. So, work culture. Tarik nafas tau bila pasal pekerja ni. Tapi Alhamdulillah so far, in the beginning, I memang agak susah nak dapat pekerja lokal kan. Tapi sekarang dah makin senang sikit. Kalau I advertise tu, adalah yang masuk nak minta kerja. So once ada tu, I cuba jaga diorang. And then I make sure once staff masuk, onboarding kena buat. Onboarding. At least kalau dulu datang masuk, angkat pinggan, lap meja, pergi sana. Dia tak rasa dia punya sense of belonging dekat outlet tu kan. So kalau kita buat onboarding, kita cakap you punya working hour pukul berapa, you punya leave, annual leave setahun berapa, so what is your benefit, kita ada medical insurance, kita ada apa semua tu, explain properly to them. Cerita pasal
siapa bos kat sini, siapa owner, siapa AM apa. The thing is bila staff masuk tu, talk to them first. So that memang onboarding kat Nippon Sushi is very very macam agak macam lengkap lah for now. Supaya the thing is nak dapat susah. Kalau dah dapat tu jagalah elok-elok. And I visit the outlet almost every week I akan pergi. Sebab banyak kan nak kata tiap-tiap bulan pergi pun. So tapi every month, every week tu I akan pergi. Satu-satu say hi. I become the good one lah. I tak nak jadi polis. Polis suruh GM I. You jadi polis. I let me be the good cop. Good cop. Bad cop. So the bad cop I just leave it. I text. Outlet ni macam gini. So I let the GM to settle. But for me, it's not. I pergi bukan nak jadi the bad cop lah. Just to do the repo kind of thing. Dalam staff yang ada ni, ya nampak pattern ke? Mana satu yang elok, mana satu tak elok? Have you dah nampak pattern yang okay, kalau macam ni kita kena hire dia, kalau macam ni kita boleh lepaskan dia? For me, staff ni everyone ada strength and weakness masing-masing. So what we do is like we complement each other. Kalau you strong dekat sini, yang ni strong kat sini, we make it a team, you back up each other. Kalau nak fikir pasal keburukan je, tak fikir kebaikan dia, forever you takkan dapat staff lah. So for me it's like about developing them. You tahu dia punya weakness kat sini, you coach lah supaya dia boleh keep up. Ini kalau salah sikit je, bagi warning letter sebab tak bagus. No, for me I tengok dia punya weakness, dia punya strength. Kalau dia strength is this part, I suruh dia buat ni. Kalau it's not about siapa bagus ke tak siapa bagus. The only thing yang my concern is attitude lah. Kalau attitude dia memang attendance lambat, itu memang antara isu. Tapi kalau setakat weakness dia lembab ke, slow ke, payah nak faham ke apa ke, attitude masih nak belajar, I welcome everyone. It's about complete each other. Yeah. So yeah. Walaupun orang staff ni complain pasal staff tu, we see dia punya strength. Apa punya strength dia. Yeah. Cakap pasal strength and whatnot. Your business sekarang ni, setiap branch yang dibuka tu adalah your own private branch Yes. Owned It's by corporate. Nippon Sushi itself, corporate. Yes. Ada consider tak untuk buat franchise ataupun licensing punya model? Because I nak control sendiri. Kalau buka franchise, I dah lost control kan. The into quality ke apa ke. Ya mungkin yang orang yang franchisee boleh buat, tapi I tak boleh masuk kitchen dia, I tak boleh access to dia punya P&L. Rasa macam a bit lost control lah kan. Dia queen. Macam queen of control juga. Tak nak sebut. Queen of Sophie juga. Queen of sushi juga. Yes. So, sebab banyak founders, lepas dia dah maju sikit, buka 2-3, the first thing they will do is license kan. Franchise susah sikit sebab ada requirement. Tapi license lah, kita kasih dia pakai nama. Mudah supaya dia dapat license fee cepat dan dia kaya cepat. Tapi your style is you sanggup buat, bukan nak kata lambat, laju juga ni. Tetapi buat sendiri dengan susahnya, ambil risiko sendiri, as you said, letak atas bahu all this hutang-hutang bank untuk buka satu branch, ambil satu loan, personal guarantee, if anything happen, hutang tak boleh bayar, kita yang kena. Why do you choose the more difficult path? What is the advantage in that difficult path over getting rich quickly dengan licensing saja? Getting rich is never my priority lah. So I come from marketing background. I want to build the brand equity. I want to build the brand. To build the brand requires a lot of consistency. You nak kena show the image yang baik untuk each brand. So kalau this katakan outlet ni ada complaint, it's not that outlet saja yang dapat nama buruk tau. It's the whole brand. Nice. So I nak make sure my brand is strong enough. Kalau I nak next step pun, I nak jaga that brand tu. And for you to do that, you must have control. Yeah, I must have control. Makan apa? Kalau macam customer complain dekat social media, dekat thread selalu. Thread ke, I yang kena reply. Because cara nak reply tu very important. So normally I the one that reply. Complain tu let me go through, tapi normally I try to reply on my own. You reach out lah. Puan akan reply guna personal account ke? Yes, ada yang personal account. Kalau I boleh access yang
company Yeah, pun I just tukar je lah, switch Oh, kan. Switch, I yes. reply. Oh. So yeah, especially complain, I will reply. Sebab cara nak menjawab tu akan menentukan break it or you boleh make it tak dengan customer tu. As they say lah, you can spend 100 years building a brand, but it takes a single day for it to crumble. Betul. One, if you have one nasihat lah untuk mereka di luar sana yang nak mulakan bisnes F&B, start daripada kosong, terinspired dengan the way that you started in 2018 Yes, 2018. That's only 8 years. Yeah. People can do 8 years and still dekat tempat sama, but you have managed from zero branch. Tak kisahlah whatever advantages that you have, maybe pernah kerja bank, pernah jadi corporate, so you tahu dia start, tapi those are your advantages. Maybe you have access a bit lah to funding or whatnot. Itulah your advantages. Semua orang ada advantages ya. But ramai yang tak mulakan ataupun ramai yang takut. What would be your advice untuk benarkan orang mulakan bisnes, terutama sekali dalam F&B? Kalau tak ready, tak payahlah masuk dulu. Mhm. It's very very brutal. Nak cakap tak boleh, kena cuba sebab Hmm. everything that you learn dalam F&B ni kan, you have to fall, then only you learn. You fall, then you learn. So I have fall so many times dengan Papa Rich, Jamaica Blue. 1 million plus my learning, my Fee. tuition fee. Pow. Naik. Lepas tu I buka KCNT. Pow. Tu naik lagi. I ada chicken nasi ayam juga. Ada. Pow. Wah. Jatuh. So I have learned a lot because dalam business ni, you nak belajar, you kena jatuh. Faham tak? Yes. You have some sorts along the way tu dia akan jatuh. And then which cost a lot of money. For me, I am thankful lah I perempuan. I masih ada suami jadi I punya safety net. Dengan dia, you masih kerja. Nanti sekarang dia masih bekerja dekat Maybank. Okay. So, I kata you tak boleh. You kena bekerja. Kalau anything happen to me, you still ada. True enough, masa COVID, I tak ambil single cent. For 2 years, tak ada gaji. But he has my back lah kan untuk support the family. So even dia pun tak berani tahu suruh husband I berhenti kerja. Walaupun I dah, since I dah more than 100 million now. So kind of like, 100 million more than that. More than 100 million. Wow. Yeah. Alhamdulillah. So itulah dia kisah daripada Nippon Sushi yang membuktikan bahawa positioning yang betul, fokus pada value dan kefahaman tentang pasaran tempatan boleh berdiri setanding dengan brand-brand besar. Sebenarnya bila kita dengar Nippon Sushi, I tak tahu owner dia adalah Bumi Putra, Melayu dan perempuan. Yeah, that's not my intention because I come from the background yang you build the brand. Daripada New Zealand Milk dulu or daripada Cerebos, is always building the brand. So that time mana ada personal branding. So I just know how to build the brand. It's not about personal branding. Then I believe dengan tak ada personal branding pun, kalau nak pergi far without me, the brand still can go. It doesn't rely on me. Betul. Yeah, tapi cannot sekarang dalam dunia sekarang personal branding pun akan ada terpalit lah sikit-sikit kan. Yes. Tapi betul lah, berbalik kepada Nippon Sushi tu memang kita tak tahu. Because it's so properly run. Tak ada beza pun dengan Sushi King lebih kurang. And to be honest, kita pun tak tahu lah who's the face behind Sushi King or Empire Sushi pada waktu tu. Ada IPO ni dah tahu lah siapa kan. InsyaAllah kita doakan Puan Siti Noraini dan juga Nippon Sushi boleh terus berjaya, membuka banyak-banyak branch yang profitable. Amin. Dan siapa-siapa yang belum cuba Nippon Sushi, boleh check Nippon Sushi. Orderlah makanan-makanan yang korang suka. Tidak ada sake dan tidak ada mirin. Tak ada. Yeah. Menu dia banyak sangat. Banyak sangat More than 300 menus. Saya dah pergi. Kita pergi. InsyaAllah kita pergi ke shabu-shabu. Shabuyaki. Shabuyaki, sorry. Shabuyaki. Yang paling penting adalah halal dan thayyiban. Kita yakin dengan kebersihan makanan-makanan tersebut. Terima kasih Puan Noraini kerana berkongsi. Terima kasih Nurin kerana join I sebagai co-host. Alright. Kita jumpa lagi di masa hadapan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.